kita bila kita puasa dah, kita terawih dah, so lagi kena tambah moci-moci dengan molek, so lagi kita kena tambah. So lagi kita kena tambah. Mana kena tambah moci-moci? Hak ni penting ni, ingat molek. Hak ni penting ni. Gapo kita kena tambah? Iaitu masa kita nak makan sahur. Dengan molek makan sahur, nak makan sahur ni. Malam esok nak makan sahur dah. Lagu mana nak makan sahur babo? Lagu mana nak makan sahur? Tu. Lagu mana nak makan sahur? Bo nak makan sahur moci-moci, ingat molek. Nak makan pukul berapa sahur? Ambo nak tahu makan sahur pukul 4. Ambo pukul 4. Kerana pukul 5 subuh. Pukul 4 ambo makan sahur dah. Maka ambo koci terosak ambo ning-ning pukul 3.30. Ambo bangun pukul 3.30. Ambo bangun pukul 3.30. Ambo masuk tandah, masuk bilik air. Ambo celoli. Ambo pun ambil lah wuduk. Sudah celoli siap ambil wuduk cepat-cepat. Tubik gi di sejadah kita. Buka sejadah. Moci-moci ni sudah ambil dah wuduk. Gi dapur dulu. Gi dapur buka gas. Pan. 2. Ambil sayur. Letak. Ambil gula. Letak. Slow api sup sekali. Slow. Sup pak. Api halo. Biru ya. Lepas tu pecek. Tak puyuk api. Panas nasi. Tubik. Api merah. Siap dah. Barulah ada aku buka lah sejadah macam buka sejadah, ambil kana pakai siap dah. Sudah tiada. Allahu Akbar. Saja ku semaya sunat tahajud 2 rakaat. Saja ku semaya sunat tahajud 2 rakaat. Baca hak moci pandai ya. Lepas Fatihah tu bacalah gapo pun moci pandai gapo. Kata keluar Allah, baca keluar Allah. Kita tak pandai gapo apa we, pandai Fatihah so. Fatihah so. Tu. Pakai bacalah. Tu baca. Sudah 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Saja ku semaya sunat tahajud pula 2 rakaat. Semaya tu nak tahajud pula 2 rakaat. Ni nak ya. Sudah 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Padahal 4 rakaat pada dah. Tengok je pula. Oh, lama lagi weh. Allahu Akbar. Saja ku semaya sunat taubat 2 rakaat. Saja ku semaya sunat taubat 2 rakaat. Saja ku semaya sunat taubat 2 rakaat. Sudah siap dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Saja ku semaya sunat taubat 2 rakaat. Jadi 4. Tahajud 4, taubat 4. Tengok pula, ada 8 minit, 9 minit lagi. Allahu Akbar. Semaya sunat hajat moci 2 rakaat. Sunat hajat. Maya sunat hajat. Tu. Bawa assalamualaikum sudah. Assalamualaikum warahmatullahi. Akak tangan lah. Doa pada dah. Nak berkupak dah. Ada 5 minit dah. Akak tangan, ya Allah, ya Tuhanku. Aku nak ayat kamu ni, ya Allah. Bulan Ramadan dah, ya Allah, siapa dah, ya Allah. Aku terima kasih banyak-banyak padamu, ya Allah. Mujulah mu tak mati aku lagi dengan Ramadan ni, ya Allah. Maka Ramadan tahun ni, ya Allah, aku nak buk, ya Allah. Mu jadilah aku ni wirajing bulan Ramadan, ya Allah. Jadilah tu lakiku pun wirajing, ya Allah. Aku selamin ni, ya Allah. Mu musafah le surga esok, ya Allah. Jangan hidup cerah tengah jalan, ya Allah. Ya Allah, aku ni susah, ya Allah. Duduk cia segenar ni, ya Allah. Dia tak ada, ya Allah. Aku ni susah pakai colek, ya Allah. Demo saling kereta 2-3 kali dah, ya Allah. Aku dah colek ni, ya Allah. Ni pun colek tak dekat, nak tapung tayar, ya Allah. Bangun ni terbalik, pergi makan puluh orang, ya Allah. Dia kata mati dah, colek naik dah belakang, ya Allah.
Haji boleh ya Allah tahun ni tukarlah ya Allah, aku nak Toyota Reward ya Allah. Ya Allah, anakku tu 3 beradik ya Allah. Aku nak royak kamu ya Allah bulan Ramadan ya Allah. Menjagalah anakku ya Allah menjadi anak yang soleh ya Allah. Kalau anakku tak pakai agak habislah ya Allah. Dah aku ni sesak dah ya Allah. Kalau anak tak pakai agak padahlah ya Allah. Ya Allah, jadilah anakku anak soleh ya Allah. Menjagalah aku ya Allah. Dan menjagalah tok laki aku ya Allah. Aku ni sekelamin nak masuk syurga sekali ya Allah. Mui rajin ngati tok lakiku ya Allah. Tok lakiku ni go ya Allah, kurang sikit semaya ya Allah. Ya gaduh dengan jamu ya Allah. Aku lako-lako ya Allah, kerja pun ya Allah. Ya Allah, Datuk ni ya Allah, peliklah ya Allah. Kau tua ni kau bekai ya Allah. Aku minta lah kamu jadi slow sikit ya Allah. Hati dia lembut ya Allah. Aku bimbang ya Allah, baru ni kena menampak dah aku ya Allah. 2 terik dah bulan ni ya Allah. Minta. Bulan Ramadan minta berlaku, malam esok minta pula, minta orang lain pula, malam ni minta ni, malam esok, malam lusa, mulai tulak le. Wis sampai akhir Ramadan minta. Kerana Allah tak ada, Allah kita dengan Allah lebih daripada ibu bapa lagi. Kena merayu kepada dia, kena munajat kecek sama seorang Tuhan nak dengar gapo mu nak. Ni bulan Ramadan kita nak gapo royak Tuhan. Jangan duk susuk. Kita susah ke apa? Royak. Ni duk dia. Kena nampak 4 kali dah duk dia. Kena mu royak Tuhan dah. Tu bangun tengah malam Ramadan ni. Bila tu? Kita bangun tiap-tiap malam. Buatlah 10 rakaat. Kalau boleh. Babo tak ada weh. Malam tak ada sampai 10. Boleh ni je. Ni pun tak apa dah. Jangan kosong celah kita nak makan sahur. Kerana Nabi kita, dia duduk Madinah dulu, dia semaya terawih, dia tidur. Dia semaya terawih, dia tidur. Lepas dia tidur, dia bangun tengah malam sampai ke subuh. Kita pun nak buat lagu tu juga. Kita sudah terawih, lek petang ni berapa rakaat dah? Kita semaya ngorek 3 rakaat, masuk malam, beribadat. Lepas tu kita semaya lah isya 4 rakaat, 7. Tu dapat pahala belakang. Bulan Ramadan tu jemaah kita 7. Kita semaya terawih 20. Witir 3, 23. 23 campur dengan 7, 30 rakaat dah. Lek petang ni 30 rakaat dah moci-moci weh. 30 rakaat. Tak pukul 10 lagi, pukul 9 lebih 30 rakaat dah kita. Kita nak bangun makan sahur kali kita dah buat 10 pula. Capur 2 ni jadi 40 rakaat semalam ni. Pak Pio boleh buat 40 rakaat. Kita buat tiap-tiap malam, tiap-tiap malam, tiap-tiap malam, tiap-tiap malam. 40 kalau boleh. Kalau tak boleh pun tak apa dah. Boleh lapar je weh, boleh ni je, boleh pak je, tak apa buat. Tak apa. No ya ada. Pendek kata we ada semaya gatik celah tu. Kalau boleh penuh 10, alhamdulillah. Campur dengan hak petang jadi 40 rakaat. Bila tiap-tiap malam kita buat boci-boci, di mana bila ketika kena dengan malam Lailatul Qadar, malam mana malam Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam mana Tuhan buat turun malam Lailatul Qadar, kita boleh dengan automatik selalu dah. Pergi lagi. Tak ada kena jaga dak Lailatul Qadar. Tak ada kena cari dak Lailatul Qadar. Boleh dengan sendiri kalau kita tak buka siap dah. Nak malam buat 40 rakaat. Malam mana Lailatul Qadar, Allahu Akbar, kita kena loteri Allah Taala. Maka ulama kata malam Lailatul Qadar semalam ni pahala kita melimpah. Gitu. Sama dengan orang yang buat amal ibadat tak ada berhenti radu 83 tahun lebih. Semalam ni kita boleh pahala. Kita boleh pahala sama dengan orang yang buat amal ibadat tak ada berhenti radu 83 tahun. Pak kita nak sampai dah umur kita 83.
Tapi pahala tu hewi banyak tu moci-moci tu. Tak campur dengan kita baca Quran lagi. Tak campur dengan kita panggil orang buka puasa sama kita. Tak campur dengan kita duk bagi sayur kita demo. Tak campur lagi dengan kita duk sedekah pawah di bulan Ramadan. Ha ni nak ayat kata. Pahala kita begitu lalu banyak. Kena semalam je. Kalau dah kita buat tiap-tiap malam peseng hamba royak sana, dia kena sendiri bulan Ramadan. Dia kena sendiri Lailatul Qadar. Tak ada kata malam ni Lailatul Qadar apa aku rasa sedap tengok bitel tak ada ni. Tengok ni. Geno kilap piah-piah ni Geno berangin kita dah cari Ramadan. Dia cari Lailatul Qadar. Nak jaga, dia cari nak jaga. Tapi dah kita buat tiap-tiap malam, dia kena selalu dah. Tak ada kena dah tak ada dah. Haning nak ayat kita boleh dengan sendiri.